Saya melihat dalam keadaan sekarang ni, seolah-olah Parti Bersatu ni sedang disisihkan, terutama oleh PAS yang nampak gayanya untuk PN. Dalam PN, PAS menjadi macam kingmaker yang boleh menentukan sebenarnya pihak mana yang mereka lebih pilih ataupun lebih suka, sama ada pihak Parti Bersatu di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun pihak tim Hamzah tadilah. Jadi kita pun tengah tunggu perkembangan lanjut, kita pun tengah lihat ke arah mana, sebab kita pun belum tahu parti Hamzah ni dia telah didaftarkan ataupun telah dirasmikan ataupun tidak. Yang pasti yang menjadi tanda tanya ialah di mana keputusan PAS ataupun di mana pendirian PAS dalam hal ini. Adakah PAS akan menyokong kemasukan tim parti baru Datuk Seri Hamzah ni ke dalam Perikatan Nasional, ataupun dia berpihak kepada Bersatu, ataupun macam mana kerjasama dia dengan pihak Hamzah? Saya menjangkakan dalam keadaan begini, nampaknya macam PAS akan berpihak kepada pihak Hamzah lah. Terlihat beberapa statement kenyataan daripada pemimpin Parti Bersatu termasuk Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Ketua Penerangannya Tun Faizal saling berlawanan dengan pihak PAS berkenaan dengan siapa nak menjadi calon PM, berkenaan dengan kemasukan Hamzah dalam Perikatan Nasional, kan? Jadi dia ada beberapa benda yang kita lihat Parti Bersatu ni dah makin disisihkan dan seolah-olah PAS berpihak kepada Hamzah apabila ada pemimpin PAS yang membidas Parti Bersatu. Tidak ada arahan supaya jangan berbuat demikian daripada Haji Hadi. Lepas raya nanti kita akan tengok berlaku lagi satu perpecahan lah. Yang kali ini memang mungkinlah menyebabkan Parti Bersatu akan bawa haluan dia sendiri lah.